Buku paling terbaru Al-Faqir iaitu kitab kegembiraan ataupun risalah kegembiraan pada waktu subuh. Kegembiraan bermaksud hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang ganjaran, pahala, kurniaan, pahala pada amalan dan bacaan yang dibaca ketika waktu subuh, solatnya itu dan selepasnya waktu pagi. Maka kita kumpulkan apakah hadis-hadis tersebut yang ketika kita mengamalkannya, membacanya, pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kalau kita memiliki buku ini, lebih rajin bangun sebelum subuh dan bertahan ketika solat subuh dan selepasnya sedikit dan selepas waktu pagi sedikit itu. Kenapa? Kerana beberapa ganjaran, bacaan dan amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya dirangkumkan di dalam kitab kecil ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, terutama sekali pada waktu subuh.